Hello semua, selamat datang kembali ke channel saya. Dan hari ni kita ada game baru bernama Potion Craft. Tak adalah baru, dia dah lama keluar, tapi dia agak interesting bagi saya sebab you know right, macam chemistry campur dengan alchemy. Alchemy tu chemistry. Basically alchemy lah, kalau kau tengok macam medieval punya cerita atau game, dia ada buat alchemy kan, ada buat potion semua tu. Macam itulah. Okay, tanpa banyak cakap, jom kita try. So basically kita ada explorer punya difficulty, classic, grandmaster, suffering. Ni cari pasal. So kita ambil klasik dululah apa-apa. Sebab kita newbie, kita tak nak beginner macam tak ada challenge. At least adalah challenge. Okay. The story begins. You are a novice alchemist wandering the world in the search of your destiny. After a long journey, you have finally found a place to ply your trade. Okay. So, abandoned house. You found an old abandoned house on the edge of town. Judging by the alchemy equipment and garden, the former owner seems to have practiced alchemy. Apparently, a wizard used to live here, but the layer of dust and the condition of the house suggests that it has been empty for a long time. Basically, kita main serbu lah rumah orang kan. You decide to turn the shop into a potion house. After several days of cleaning and preparing, the shop is ready for its first customers. It's time to remember your alchemy skills and start this new life in a new town. Okay, first macam mana? Add the ingredient in the cauldron. Potion make the ingredient, make two terrarias and 2 water bloom from your inventory and throw in the ingredient. Show your pet ingredient. Okay, first 2 terraria. Setiap kali kita isi ni dia akan buat play ni, dia akan pergi pass ke bawah tu. Okay, lepas after ingredient you can stir the potion. Jadi the potion tu kemas dan dia saya maksud kita kena stir sampai benda sampai ke sini. Okay, so ni basically benda setiap tu ada skill point dia lah. So contoh kita nak berhenti sekat jalan pun boleh. Habis. Now the potion is touching the unknown effect. Tu kan ada effect dah ni, tak ada current potion, tak ada effect tu, need to bring the water tu kan. See kalau guna ni boil see boil, dah siap potion. New effect the potion, press finish potion. So kita dapat potion of healing. Brindle dengan best friend. You can use mortar to help you create potion. Dia get the same potion you feel. Maknanya kita takkan guna full lah. The same potion using 1 terraria, 1 bottle blood. Place in the brindle 1 terraria, letak dalam ni. The more you grind it, the longer the process to make alchemy mat. Contoh macam ni, kalau gini green ni, kalau kita green sampai habis, dia baru ke hujung. Okay, try. Tengok, dia start ada jalan. Tak ketuk. Dah habis. So, tambah ni. So, macam ni, mana dia pergi? Pergi mana lagi? Kalau kita ketuk, maknanya kita akan sampai dekat sana. Sebab kita guna resipi yang sama tapi kurang ingredient. So, the more effective stirring, the faster the potion. The hotter the water in the cauldron, the more effective the stirring and the faster potion. Maksudnya ni kalau lagi panas, lagi cuna. Laju. Function. Siap. Biasanya your first potion will be the most optimal. So basically macam safe recipe. Sekarang kita ada 2 dah potion of weak healing. Weak potion of healing. Potion kita ni for moving boleh kita tengok dia punya map. Sini adalah tempat kita jual. So kita boleh haggle dengan orang. Okay. So kita ambil ni. Boleh juga kita nak spice sausage. Okay, ada sekarang. You're an alchemist, right? My husband ate an expired sausage on the dare with his friend, and now he has explosive diarrhea. Tell me, do you have any potion to cure this? Ada, cik. Wow, selling potion set. Full of sale. Okay. Now, I was just walking down the street, minding my own business when a flower pot fell out of nowhere and bonked me on the head. Good thing I've always had a thick skull or I'd be out.
but I feel nice big bump on my head now. What can I rub it on make it to go away? Nah cik, macam Piramli kata, hai obat. So kita boleh haggle. Okay, so macam nak try haggle for a better price. Some respect, some discount. Macam nak haggle? Tak faham. Okay, tak ada time limit Okay, ni dah tak ada. Sekejap, dia nak apa ni? Hello, must have been infected my heart. Even though I have a cat, I get a slide in the cabinet and watch the mice do whatever they please. So, play a vial of rat poison. It'll be listen to poison the rodent very weak for the stupid chick hat. Hai, kucing malas. Kemudian look at the right of the tree. So, kat sini kita punya garden. Main source, door herb. Putih. Ni siram pokok. Jangan lupa siram pokok. Siram cendawan also. Okay, dah. Sekarang kita buat poison effect. Random bag from the accumulation such potion can make from 1 area 1 5 bag. Okay, try. Try. So ni weak portion of poison. Okay, poison. Betul dah. Ni poison. Okay nak cik. Poison for you. Okay, tiger je. So not able to get to keep out the conversation. Okay, start again. Start again. Haggle. Okay. 15. Oh, macam gitu je. Bedroom to end the day. Bedroom mana kat atas? End the day? Yes. Okay, itu saja. So, gitulah premise dia. Kita ada satu chart kat tengah tu. So, kita buat portion based on chart tu untuk kita dapat EXP. End of tutorial. Use ladder to return to the center of the map. Okay. Getting necessary for a new green ladder for water. Use the ladder to return the center of the map. Just a portion position. This one. Okay. Ladder right. New. Hai. Cik nak apa? My behind hurts. I have no idea why, but I need to feel it. Do you have any cream? Ya, jual 10 sen ni. Sekejap, ambil pokok. Peluk air. Oh, itulah premis dia ni. Senang kita buat portion. Boleh jual ke orang? Itu je. Ni kita tahu nak apa dia kind of sleep. So, dia nak sleeping portion. Di mana ke sleeping portion ni? Kita boleh cari. Maknanya portion tu boleh sampai hujung ni. Itulah sejauh mana game ni pergi. Try. Boleh apa? Swiftness. Try something from the merchant. Apa ni? Placement. Alchemy machine back then. Find any merchant. Okay. Soalan ni merchant pun tak ada. Sekejap nak cari. Ni untuk pergi balik semula ke tempat asal. Pergi bawah. Sudah ke direct. Okay, itu function dia. So, kita discover area belah kiri pula. Let's go. So, by the way lah, kalau korang pernah tak main game Kingdom Come Deliverance? Kalau korang pernah main dia macam lah, macam konsep tu alchemy game ni. Anyway, kalau korang tak pernah main Kingdom Come Deliverance, make sure korang main game tu. Serious best. Dia story dia interesting, karakter dia pun interesting, grafik dia okey lah, boleh not bad lah. So, recommend lah kalau korang nak main game Kingdom Come. Game ni kalau korang jenis rajin macam discover ke apa ke, memang korang akan suka lah game ni. This why korang akan macam, okay apa ni? Macam itulah. Macam chemistry lah. Korang kan kena macam, sebab tak semestinya korang buat akan dapat efek yang sama macam itu. Itulah chemistry yang bukan chemistry tu. Sorry hamba. Berhenti pun. So kita nak pergi ke situ sikit. Boleh tak? Tatap. Terang. Okay, bukan yang kita nak. Nak finish portion lah. Strength tu boleh finish. Sorry lah.
So apa ni, fire, I need project help. Dia nak water. Fire tadi kat mana? Fire tadi kiri, so water supposedly kanan lah sebab lawan dengan dia. So happy. Betul. Cuba. Kan, ni kata water bloom, something to do with water. Ni kan, oh sejak dia ada tulis ni earth element, hand fan, maksudnya swiftiness tadi sepatutnya pergi ke sana, pergi ke atas, tapi tak jumpa. Kita try lagi. So dia nak, makcik tu nak water. Sikit-sikit Potion of frost. Ni frost bukan water. Finish lah. Boleh. Attention radio open more higher. So kita try Hegel lah. So dia ni apa? Apa? Kita cuba sebenarnya solve the few terrain. So kita ni start Hegel dia tentang terrain. Hi Elf. Hi, are you the new alchemist? I'm a local herbalist. I get a plant and sell them. Want to see what I have for sale? I think I have something that might interest you. You say anything inside herb? I only sell what I know about flowers, herbs, roots, and various berries and fruits. You can buy other things from other merchant. Oh, maksud ada banyak jenis merchant dah ni. So main duit kita. Kita cari main duit kita. Okay, merchant gold 500. Duit kita sikit. Satu ni 33. Tak apalah cik. Macam itu. Nampaknya first day ni kira ada customer ke? Tak ada. Ni pun dah tak ada apa untuk ikan. So kita go to bed. Esok hari kita tengok ada apa. Okay, selamat pagi pokok-pokok sekalian. Extra. Dapat 7, 9. So sehari kita dapat dalam 7. Perfect. Strong. So kita save recipe. Finish portion. 3 portion. Strong. Excellent. So kita boleh Hegel sebab mahal. Okay, next to it's nice to see a new face in this part. I suppose you're the new alchemist. Wonderful. I'm the local mushroomer. If you're an alchemist, then you must know the quality ingredients when you see them. I have a few mushrooms here. Will you take a look? You said it. Ada benda lain tak? No. Okay. Tengok sikit. Cendawan. Oh, rich. Rupa dia cantik. Nak try tak? Try satu. Okay. Thank you, Pakcik. Bye-bye. So, kita pakai yang basic. 1 tu 2 tu. Nak save tak ya? So, basically game ni kau boleh buat guna apa saja, tapi kadang ada setengah ingredient tu kau dapat macam lagi function lah. Contoh macam ni kita dapat kurangkan kos untuk buat benda tu, tapi dapat barang yang sama tapi kurang kos. Dapat sini lebih. So hari ni tak ada merchant ke? Hello, hi. Okay, kalau korang minat tak game ni, sebab game ni jenis macam lebih pada macam control and error, tengok dapat apa, tengok semua ni korang boleh discover besar kan, serius besar untuk dia ni. Mesti jalan-jalan dapatkan banyak dia punya ingredient dia, lagi banyak ingredient lagi function lah. So dia nak poisoning. Siapkan chapter ni, settle yang basic lah, item basic. First sini, sekejap lagi ada api ke? Tak ada. Lupakan pokok. Balik lah. Tidur dulu. Kita try siapkan objektif ni dulu. Portion of poisoning. So pokok ni. So dia suruh buat poison. Okay. Dah. Finish. So dah siap. So kita masuk second chapter. Portion explosion, wild growth. Wild growth ni apa?
Kita perlukan dexterity. Sekejap. Ni apa ni? Hello, I see you recently opened. I'm also an alchemist, but I'm just passing through town. I'm collecting some ingredients and selling alchemy equipment, so I decided to drop in. I'm running light right now and only have enchanted pepper with me, but if you need to expand your recipe book, you can buy a couple of sheets. Enchanted pepper? The sheets in the recipe book are made of special enchanted pepper. The enchantment slows the pepper aging and allows you to edit existing recipes. You can even completely erase old recipe and write a new one instead. In addition, the sheet of enchanted pepper can be conveniently bound in the recipe book. Macam-macam. Berapa harga? 256. Okey lah, betul lah. Okay, thank you, cik. Sekejap, kau budak nak apa? Okay, ni namanya soalan modal nak healing kan. Healing tu pokok semudah tadi. So untuk sekarang dia kata explosion wild growth. Explosion so api lah. Jadi kita kena pergi kiri. Jadi kalau korang baca setiap ni, dia memang ada dia punya properties dia. Jadi dia akan bagi macam hint lah. Apa macam contoh macam ni. Okay, contoh macam ni fire bear. So slightly hot. So kita tahu dia akan ke arah lebih kepada api. Macam ni specific smell, so dia lebih kepada macam bau. So sulfur kalau korang rasa apa sulfur? Kalau saya sulfur confirm dah explosion. Tu sebab dia lebih ke arah sana. Patutlah ada untuk fail tu. Ni ambil. Aduh, ugi. So kita akan ada bonus point, tambah bonus. Talent point habis. Okay, tak apalah. So kita, uginya tak apalah. Show me a group. So basically kita nak tambah. Kita cuba lagi sekali, tapi kali ni kita jangan buat ilah Allah, salam. Bazir betul. In the way saya pakai yang barang murah je sebab kita tak nak sakit kepala. Kita buat murah je. Tahu ada yang lain ni macam ni confirm dah sampai sana, tapi nak murah ni pasal light saya dah nak ambil je dah. So pakcik nak apa? Dia kat finally all them I want the way to dry out, so dia nak api. So apakah problem kita? So kita try kali ni, kita try discover pergi sini pula. Ada untuk pergi ke kanan atas. Tak ada cik. Pergi straight atas. Alah, kita ada banyak. Apalah, itu je lah. Boleh. Apa-apa. Potion of lightning. Save. Finish. Kita lightning sekarang. Daun pun dah tak banyak. Kita tidur. Apa? Mulan. Oh, hi. Have you been living here? Pelik ni. Hi. Oh, hi. Have you been living here long? I've never seen you here before. Anyway, now we know each other. You sell potion here, yeah? Well, if you need something potion me, I'll be sure to pop in. Take off for a few seconds and seem to remember something. Oh yeah, I also sell all kind of stuff. If you want to have a look, it's no problem if you don't. I just thought you might need it. But if you don't need it, then you don't. Anyway, you know what I mean? Apa kau jual? Oh, I don't have everything on me now. I'll be more next time, I promise. But I generally have all sorts of things for the house, dishes, teapot, waste and painting. Lots of other stuff too. Basically, if you want to decorate your home or buy something to make it cozy, I can definitely help you out. So ask away. I'll even give you a discount because you're great. Your shop is great too. I like it. You ada alchemy equipment Elmi. Okay, kau mesti kau jual benda-benda yang bebas. Okay, thank you cik. Okay, nak apa? Run faster. Swiftness tak ada. Lightning, potion skin. Tak ada. Sini kat mana ni? Atas. So naik ke atas kita.
Okay, mai dapat. Dah terus lah. So, the lock huh? That first life. Mana aku tahu kau nak guna apa? Bakau. Okey tak. Ni. Nak ini. Apa kaitan? Oh, itu kau problem. Mana ada portion untuk jadi pintu. Untuk jadi kunci ke portion. Dia macam portion kali ni. Dia pergi bucukkan atas. Oh, magic. Tak ada. Okey, kita tangle with. So, aku tak tahu. Minta maaf. Like a win. Dan sepatutnya kita tolong, tapi belum explosion wiper mestilah kita try. Lepas ni kita try untuk cari dengan wiper. Oh, nak one of our portion apa kau nak? You see, this time I used to gather ingredient, but I was nothing grow there. So basically nak wild growth ni kan. Nak grow kat orang dengan apa siapa. Wild growth ke bawah. Jangan risau lah, CL. Saya pun dari tadi cari wild growth, tak jumpa. Sikit lagi. No, kita tak nak masuk dah tu. Tak nak. Kiri sikit. Game ni macam kalau you guys ada banyak macam ingredient, dia better lah. So korang boleh macam pergi explore jalan sana jalan sini. Macam ni ingredient kita tak banyak. Sebab sekarang ni kita ada banyak portion, banyak ingredient. Kita nak mencari je lah. Sekarang ni apa? Tu dia. Jumlah. Naik atas. Banyaknya ingredient pakai. Ni tak bagus Sekejap. Subscribe. Tu function dia juga. Tanpa menggunakan banyak. Apa ni? Banyaknya pakai. Nak punya portion tak ya finish lah. Macam mana nak dapatkan white crew cik? Saya tak jumpa cik. Saya dah turun dari bawah. Bawah ni dah benda pelik kan. Ni je lah. Oh. Howdy. Are you the new resident of something? I was just waiting to see what they do with this derelict place. Well, I see you have something out here. Well done. If you need any help with building or any work on your land, ask me. I can also selling furniture that I make myself. Interested? Siapa tau? Oh, handyman, a builder. I build and repair, as well as sell furniture. I know how to work with wood, stone and metal. I can help you with landscaping and expanding your house. As you can see, I'm a big guy, so my work is efficient and dependable. Basically, if you need anything, just ask and I'll be to help. Okay, lembu. So, mana ni? Oh, ni kita ada expansion. Kalau kita ada 1.6k. Ni apa ni? Activation portion. Ni benda kita basic lah. Ni show of achievement. No. Boleh tu. Letak barang. Edition macam mana? So, banyak kau bagi aku izin 96. Okay, macam ni. Thank you, Cik Lembu. Okay, dia tadi lagi. Saya tak tahu kat mana item. Jap. Dia kan ambil ni. Ambil remote. Tak sini. Contoh macam potion. Boleh tak? Potion of fire. Potion of light. Di sini lah bang. Tak ada orang nak lagi bang. So mark ni just for decor lah. Okey lah. Boleh lah tu. Rasanya untuk hari ni kita dah banyak dah discover banyak portion, tapi still masih banyak lagi kita tak jumpa. Okay,
Banyak lagi. Banyak lagi. So rasanya untuk since dah ni day 5, rasanya saya akan endkan video kat sini lah. Kalau korang minat atau korang rasa macam nak discover banyak lagi kat sini, korang boleh try download main. Tak apa, kalau nak tengok pun tengok saya main pun boleh, tak ada masalah. Sebab dia ni pun dia macam tak ada sangat story. Dia basically korang just main discover sendiri. Macam itulah, main macam eksperimen chemistry macam itu je. So menggunakan ingredient, ada cara dia ada strategi dia untuk dapatkan portion yang sama tapi menggunakan kuantiti atau ingredient yang sedikit, yang lebih murah. Dia setiap tu ada caranya. Okay, dia agak strategi sikit lah, tak ada segitu, sikit je. Okay, saya rasa saya akan end video kat sini sajalah. Terima kasih kepada yang datang untuk melepak dan menengok sekali. Terima kasih kepada semua. Sila komen atau ada apa-apa komen. Ada korang kata macam korang tak suka chemistry, korang suka chemistry, boleh juga. So kalau korang ada rasa nak komen apa-apa, nak bagi suggestion next game apa yang saya patut main, boleh silakan kan. Biasa terima kasih sebab sudi datang lepak kat sini. Dan banyaknya dan jumpa di video yang akan datang. Okay, bye bye.